Dengan pembuka bicara, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama si bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Noramni Dayana binti Nerazmi dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik dari sekolah SK Panggung yang terletak di Pasir Putih, Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBA 4273. Pada masa lapang, saya memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang pernah saya baca berjudul Dulu Pencuci Kini Pengurus. Buku ini mengandungi 166 muka surat dan mempunyai 5 bab. Buku ini karya hasil dari Muhammad Rafi bin Jaludin dan diterbitkan dari Karang Kraftmul Sendirian Berhad. Muhammad Rafi bin Jaludin hanya bermula sebagai seorang tukang cuci, kerjaya yang tidak diangankan oleh sesiapa pun. Hakikatnya, kerjaya itulah yang membawanya kepada tahap yang lebih baik. Rasa malu yang menebal kini diganti dengan usaha gigih untuk menjadi tukang cuci yang terbaik. Hasil dorongan penyedianya, Muhammad Rafi bin Jaludin berjaya membuktikan dirinya mampu berdiri standing orang lain. Kerjaya tidak datang bergolek, dia berusaha tanpa berputus asa dan kesabaran yang jitu. Dia tidak hanya berserah kepada nasib, tetapi mencuba memperbaiki diri agar dirinya tidak terus-terusan berasa malu. Dia percaya dia juga mampu berjaya seperti orang lain. Buku ini pilihan tempat untuk anda yang sedang mencari formula bagi membantu memecahkan tembok kebal yang selama ini menjadi penghalang kejayaan. Tanpa kepercayaan pada diri sendiri, mana mungkin kita dapat mengukir bintang di langit? Sama ada mahu menjadi produktif atau malas, berguna atau tidak berguna, berjaya atau kecundang, kitalah yang menentukannya. Terima kasih kerana mendengar ulasan daripada saya. Sekian.